Oke guys, selamat datang di channel aku Iki dan hari ini kita akan main game game horror dari Play Store. Masa tu Iki cari game horror dan kita nampak ada satu game agak menarik. Game dia tentang kita menjual burger tapi macam ada gangguan macam tu. Jom kita tengok macam mana, seram ke tak seram. Let's go. Give them grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Okay, so kita ada pilihan kat sini. Kita ada story mode, adolescent mode dan relax mode. Kita main story mode lah. Day 1. Okay, kita boleh zoom, boleh interact. Okay, apa kita guna buat kat sini ya? Oh, apa tu? Oh, telefon. Hello. Hey kids, it's Michael, your boss. Oh, bos kita guys. Just wanted to say good luck on your first day here. Oh, kita first time kerja kat sini guys. Last guy didn't last very long, but I hope you will. It's better than a bit strange later. Until the storage or will up to work. I didn't hear from him again. He even left some notes on the wall. Oh, jadi pekerja sebelum kita ni ada tinggalkan surat dekat dinding. Oh, lepas tu bos kita cakap jangan hiraukan. If you need help with any recipe, you can check in out cookbook on the table. Okay. And if you need any ingredients, there is always more in the storage room. We close at pukul 12. Don't forget to lock the door. Okay. Ini mana ni? Oh, ni fridge. Ini dapur. Oh, ni store. Oh, ada. Halo, sekejap aku nak explore dulu. Mustard, ada kecap, ada pisau, ada roti kat sini. Oh, ni notes ni. I think he follow me home every night. I don't know what to do more anymore. Menarik. Okay, mari kita check apa. Oi, bos kita cakap resepi tu kat mana? Buku resepi. Oh, ni buku resepi. Ini buku resepi dekat sini guys. Oh, tu. Anjay. Okay, faham. Okay, kita cakap dulu. Didn't see you around here. You must be new girl, okay? I didn't usually go alone like this, but I am hungry. Can I got one hot dog? Oh, jadi nak hot dog. Alright. So, macam mana nak masak hot dog? Mari kita tengok. Ambil pisau, potong. Ambil tu. Kita masak. Baru jadi coklat macam tu. Lepas tu kita letak dekat meja. Macam tu. Oh, begitu saja. Mudah. Terus, macam mana kita nak dapat sosis? Dalam peti. Kita ambil. Lepas tu, kita letak atas meja ni. Allah! Tercampak guys. Sorry. Tak baik campak makanan. Aduh, mana tahu dia boleh campak macam tu. Tak hati-hati. Letak hati-hati. Ya Tuhan. Oh. Ayah. Macam mana nak buat ni? Oh, ada notes lagi guys. Sabar. Yalah. Okay, knife. Bodoh kerannya. Okay, sausage. Kita bakar. Kau sausage. Alright. Lepas tu kita nak ambil roti. Kat sini. Jangan tergolek. Ambil, tercampak. Macam mana? Oh, kena letak atas ni. Macam mana kita letak atas ni tu? Oh, okay. Boop. Okay. Aku nak baca notes sekejap. I'm really scared of him. I can't take it anymore. Okay. Hot dog. Ini hot dognya bang. Terus, buang je. Oh, thank you so much. It look delicious. Alright. Yeah, okay, the 10. Oh, okay, thank you. Crash. Apa yang kita perlu lakukan sekarang? Burger package. Oh, ada order lagi. Halo. Hey man. Give me a burger with cheese. Macam mana kita nak masak burger? Tutorial. First kita ambil tu, potong. Okay.
Okay. Oh, okay, nak cheese. Okay, boleh, boleh, boleh. Boleh. Ni beer. Oh, jangan minum benda-benda haram ni, guys. Oh, ni cheese. Ni burger. Okay, okay. Okay, kita campak. Allah, Allah, Allah. Jangan sampai hancur berkecai lah burger kita, guys. Mana pisau? Oh, pisau. Guys. Push. Betul. Cup. Oh, keren lah awak. Sekejap bang. Okay, lepas tu kita kena ambil cheese. Sup. Alright. Kita ambil roti burger dulu. Lepas tu kita ambil ni. Oh. Okay. Okay, dah siap. Kita nak cheese. Kita tak cheese, guys. Okay ni bang. Terima kasih. I really like you more the order guy. Oh, okay. Here you go. Terima kasih. I love a little bit. Okay, thank you bang. Terima kasih untuk tipsnya. Ting ting ting. Kalau titik tu ada soda, ada kicap mustard. Okay. Apa tu? Oh yo, semaknya bang. Give me a burger and hot dog. Oh, sebentar ni. Both with only ketchup. Both with only ketchup. Okay bang, santai bang. Okay, first kita buat hot dog dulu. Dia nak kicap kan? Mana botol kicap kita guys? Guys, botol tadi mana guys? Mana botol tu guys? Guys. Botol tadi gimana guys? Apa dia lepak kat mana ke guys? Ni mustard, kicap. Kecap. Belum kicap. Mana kicap ni guys? Kita bakar dulu sosis ni. Okay. Kita letak kat sini. Okay, kicap. Ada ke? Kecap. Yes. Kena tak tu? Guys. Aduh. Apa yang botol sangat ni? Kena tak lagi tu? Oh, okay. Drop. Okay. What? Kecap lah tu kan? Oh, betul lah. Okay. So next kita perlukan burger. Abang tu nak burger. Kita masak ni. Lagi burger. Okay. Terus kecap. Oh, tak lagi takut angus. Okay. Letak sini. Ambil ni. Okay dah. Drop. Okay bang. Terima kasih. Okay. Thank you. Who that's behind you? Belakang kita. Bang. Apa ni guys? Guys. Bunyi apa tu guys? Ni. Okay. Apa yang berlaku tadi guys? Kayaknya agak menyeramkan. Okay. Tapi kita ada pisau guys. Ada orang jahat lagi. Kita cuk. Okay. So, halo bang. I love the smell of the rain. Okay. One hot dog with lettuce and ketchup. And a Coke soda. Alright bang, kita ambil soda dulu. Soda. Ini bang, soda. Lepas tu nak hot dog. Lettuce, ketchup. Hot dog.
Hot dog. Hmm, okay. Abang yang tadi tu agak menyeramkan. Dia kata ada orang di belakang kita, guys. Betul atau tidak, kita tidak tahu. Okay, nak apa tadi? Kecap. Okay, lepas tu nak lettuce. Lettuce kat mana? Lettuce. Soda lettuce. Lettuce. Drop. Kita cincang dia kena pisau. 1, 2, 3. Puff. Salah drop. 1, 2, 3. Syuk. Push. Okay, nak bang. Terima kasih. Thanks. Hey, can I ask you something? Boleh? Sure. Are you sekarang working here alone? Apakah kita takut bekerja seorang lagi di sini? Did you hear what happened to the last guy? Apa yang terjadi kerja lepas? You don't know? No. He was my friend and this week too. But then one day he become paranoid. The last time I saw him, I could really see the in his eye. Oh damn. Anyway, kita go. Alright, thank you. Agak menyeramkan. Ceritanya. Oh, what is this? Ada kotak, guys. Kotak ni mencurigakan. Tak ada apa-apa. Kenapa kotak tu dekat sini? Kenapa dia tak letak kat sini, guys? Oh, ada customer. Assalamualaikum, bang. You there? I'm just finishing at worship. Oh, dia kata, I know. I heading home to work. Oh, okay. I have to juga and to hot dog. Ooh. Okay. Ini agak payah sedikit. Okay, kita start dengan burger dulu. First, kita kena ambil roti burger ni. So, dropkan dia. Lepas tu dia nak cheese, lettuce. Okay, lettuce kita dah ada. Lettuce. Kena masak burger dulu lah. Burger kita dah habis. Kita ambil burger lagi. Burger. Sausage. Burger. Okay. Kita drop kat sini. Mana pisau kita? Mana? Sup. Nice. Kita masak. Okay, dah siap. Lepas tu dia nak tadi lettuce. Lepas tu dia nak cheese. Betul? Cheese. Mustard. Okay dah. Alright, bang. Terima kasih. Okay, next burger cheese. Roti burger kita kena ambil yang baru, guys. You know, ketchup dengan cheese. Kita ambil ni dulu. Okay dah. Kita letak ini. Lepas tu nak cheese, ketchup. Mana cheese? Cheese pun dah habis. Kita kena ambil balik ketchup. Okay. Okay, bang. Okay, so hot dog. Okay, so kita kena ambil hot dog. Drop. Ambil sausage. Aduh, sorry. Alright. Okay. Lettuce, mustard. Drop. Mustard. Alright. Hot dog, lettuce, kicap. Oh, ni kicap. Drop. Sausage. Lettuce kan? Ya, lettuce ada lagi. Apakah ada secret note lagi?
lettuce. Alright bang, terima kasih. Hah? Allah. Aku lupa letak lettuce dengan kicap. Aduh guys, sorry. Aduh, saya terlupa. Sorry. Aduh, terabur. Aduh. Sorry guys. Iki tak perasan pula. Iki terlupa. Patutnya dia letak kecap. Aduh, kita kena ambil lagi. Burger, beer, soda, sausage packet, kecap, cheese, mustard, hotdog bun ni. Okey deh. Guys, itu betul-betul buat Iki terkejut guys. Datang Iki memang berdebar lagi guys. Kalau Iki main malam hari guys. Okey, itu agak mengejutkan. Okey, itu sedikit membuat Iki takut. Itu guys. Terkejut betul. Apa tadi tu guys? Makan bagi hitam kan? Okey. Lepas kecap. Okay bang, thank you so much. It's look delicious. I hope they like it. Alright. Yes. Apa tadi tu guys? Gantung Iki betul-betul laju tadi guys. Okay. Oh, ada lettuce lah kat bawah ni. Oh, ni ada lagi roti kat atas. Okay. Hi. Hey, do you like animal? Yes. Is a lover from the interesting. Are you dog person or cat person? Cat person. Okay. Anyway, give me two burgers and 2 beer. Aduh. Enak ni lah guys. Enak arak. Jangan minum benda ni guys. Haram. Okay. Burger. Nak mustard kecap. Saya masak burger. Roti burger kita dah habis. Kita nak ambil lagi. Harap-harap jangan ada lembaga-lembaga yang tidak. Kenapa kita ambil lagi peti je? Aduh dah. Nice. Okay. Tadi tu betul-betul buat Iki takut. Dah lah Iki main malam hari ni guys. Okay, dah siap. You know, mustard kecap campur belaka. Okay, boleh. Mustard kecap. Okay. Sabar. Satu lagi burger cheese lettuce. Oh, yang lagi satu tu tak satu. Ini kita kerak dulu guys. Again burger. Oh, jatuh guys. Kita ambil cheese. Aduh. Kita ambil cheese. Kita ambil yang jatuh ni. Alright. Terima kasih. See you around. Kita skip tadi guys. Sorry. Oi. Kita dah boleh balik ke? Yes, kita dah boleh balik guys. Kita dah berjaya menamatkan day 1. Mungkin day 2 kat next episode tu. Iki akan buat dalam day 1, day 2 dalam satu episode. Dan day 1 satu episode, day 2 satu episode. Like that. Day 2. Okay guys, mungkin jap. Kita ada coffee dispenser lah. Coffee kan? Ya. Oh. Okay, biarlah bos tu apa-apa pun. Day 2 ni Iki akan teruskan dekat video seterusnya ya. Dan itulah malam pertama kita bekerja di restoran burger dan hotdog. Bagi aku
agak menarik cerita dia, macam ada pekerja lepas meninggalkan macam apa something, macam ada gangguan macam tu. Lepas tu kita kena jump scare sekali, tak tahu apa benda. Dan untuk hari kedua kita akan lanjut dekat next episode. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Iki, like dan komen. Kalau korang ada game ataupun apa-apa nak request untuk Iki mainkan, just tulis dekat komen. Dan kita akan jumpa lagi di video seterusnya.